Hai semua, Assalamualaikum. Ada penggemar masak buttermilk kat sini? Selain daripada masak telur masin, masak buttermilk juga adalah salah satu favourite saya kalau menikmati makanan laut seperti udang, ketam dan sotong. Rasa lemak, berkrim dan berempahnya tu betul-betul menggoda selera. Untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda resepi sotong masak buttermilk. Versi resepi yang saya kongsikan kali ini adalah versi resepi masak buttermilk yang paling mudah dan cepat. Jadi buat mereka yang bujang atau yang kesutukan masa tu, bolehlah gunakan resepi dari video ni. Baiklah, tanpa kita berlengah lagi, jom kita ke dapur. Mula-mula, sediakan secawan tepung beras atau tepung jagung, 1 sudu besar tepung gandum serbaguna, setengah sudu kecil serbuk soda bikarbonat, garam secukup rasa dan serbuk lada sulah atau serbuk lada hitam secukup rasa. Gaulkan kesemua bahan sehingga serata untuk kita jadikan salutan goreng tepung sotong kita nanti. Bila dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, masukkan sebiji telur ke dalam 1 kilogram sotong yang telah siap dipotong. Gaulkan sehingga serata. Kemudian, masukkan sotong yang telah digaul dengan telur tadi ke dalam adunan tepung yang telah kita sediakan tadi. Gaulkan serata sehingga adunan tepung menyeliputi setiap sotong. Seterusnya, panaskan minyak untuk menggoreng. Bila minyak dah panas, masukkan sotong yang telah disaluti tepung tadi. Gorengkan sehingga warna gorengan sotong berubah menjadi warna perang keemasan. Bila gorengan sotong dah menjadi perang keemasan, angkat dan toskan, kemudian ketepikan sebentar. Sekarang kita akan sediakan sos buttermilk pula. Panaskan lebih kurang 1 sudu besar minyak masak beserta 5 sudu besar mentega. Bila dah panas, masukkan antara 3 hingga 5 ulas bawang putih yang telah ditumbuk lumat, 2 hingga 3 tangkai cili padi yang telah diiris dan 1 pelepah daun kari. Tumiskan semua bahan sehingga naik bau. Bila dah naik bau, masukkan secawan susu cair, garam secukup rasa dan gula secukup rasa. Gaul rata dan masakkan sehingga mendidih. Setelah mendidih, bolehlah masukkan sotong goreng tepung tadi. Gaul rata, kemudian boleh matikan api sebelum kita hidangkan. Sotong masak buttermilk sedia untuk dihidangkan. Kalau masak untuk anak-anak ni, memang confirm dia orang suka. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.